Hello dan assalamualaikum guys. Okay. Hey, what up to my YouTube channel today? Okay, jadi hari ni kami baru habis saja membuat sesi penggambaran filem. So sekarang kita nak cici sekejap. So jadi hari ni kita nak main kerem buatan sendiri. So nanti tengok je video ni macam mana kerem dia buatan sendiri. Saya akan lukis atas ni. So Imran pergi ambil pen jap. Tunggu lah, saya nak lukis. Nanti apa-apa aku inform. Gerak lu, jangan Roger. Bye bye. Okay guys, so sekarang dah lewat gila. Dalam pukul 10.20 malam sebab office tutup dalam pukul 12 je. So kita akan buat ni dulu. Okay, first thing first. Ini adalah satu meja. Satu meja macam ni, satu meja. Okay, ini satu meja. Lepas tu, meja ni kan tepi dia tak ada penghalang. Lepas tu kita akan buat guna kertas penghalang dia. Lebih kurang macam ni. Ini kertas besar ni. Dan ini penghalang dia. Kita buat macam ni. Ini penghalang dia. Okay, sini ada lubang. Ada lubang sini. Ada lubang. Dia macam kerem. Lepas tu kita dah boleh main. So kita nak buat benda ni. Kita first kena cari selotip. Kertas dah ada, kita cari selotip. So jadi benda ni macam kerem tapi buatan sendiri. So ya, aku nak pergi cari selotip jap. Apa-apa kau sembang dengan seru. Okay guys, so sekarang ni kita ajak cik konten lah. Pukul 10 apa? Mana jam 10.25 pagi malam. So tak tahulah, aku panggil dia shoot sebab kami dah post video dalam 2 hari lepas atau 3 hari lepas, tak ingat dah. So korang boleh tengok video pusing pening buat air. So korang jangan tak mandi pula. Ini dia memang baju sama. Tu lah, tak boleh buat apa. Tunggu cari selotip. Tunggu buat benda tu. So tunggu dia cari selotip. Let's go. Selotip tak ada. Jadi kita buat pakai gam. Kita buat air, gam cair. So first kita kena buat di bawah. Kita buat dalam ni. Lepas kita shutdown dia punya laptop yang mahal ni. Okay, dia dalam pembuatan ni sekejap lah. Lepas tu kita akan main dalam beberapa kali lah. Beberapa frame lah. So jom tunggu dia mati. Sekejap. Okay, jadi dah mati. Saya kena pergi rushing sangat rushing. Okay, kita kipas. Tutup lampu. Sekarang ni dah tutup lampu, dah tutup. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Okay, dah sampai. Okay. Ini adalah meja yang kita orang nak buat. Kita akan letak bedak untuk bagi licin. So tepi tu kita akan buat penghalang. So sekarang kita buat proses dia. Jom. Kita kena buat macam ni. Macam ni. Lepas tu ni siapa nak tiru boleh sebab tak bahaya pun. Tapi kita tutup macam ni. Faham tak? Kenapa tak pakai double tape? Double tape ada ke? Oh, tak ada. Kalau ada kita ambil. Sekejap cari je. Aduh, sakit bodoh. Weh, hilang. Alright. Sini. Aku mantap, aku pandai. Tak, kau diam lah. Dah betul membuatkan proses kita cepat. Sebelum tu sama raya je. Mungkin video ni post pada hari raya haji. So kita buat raya haji tak ada video sebab kita pun nak cuti bro. Bagi masa lah. Nak cuti juga. Okay, tinggi sikit. Tinggi sikit. Assalamualaikum. Mom. Okay, lepas tu kita pakai daun catik. Ujung main tarik tu. Ada ambil gunting ni. Gunting apa boleh tak?
Boleh je. Jadi aku buat filem tu dia dalam masa terdekat lah. Tahun depan siap. Timelapse. Asrul tolong aku. So tengok timelapse. Bye. Okay guys, so dah siap. Tengok sederhana je. Jadi kita orang punya permainan, kita orang akan siapa yang kalah dia akan pumping 15 kali. Kita akan main 2 frame. Macam ni kan? Pumping, itu ketuk ke tamping. Macam ni kan? Okay, lepas tu kita akan mulakan. Sekarang aku lawan Asrul. So let's get started. Oh guys, kita akan mulakan dengan sekarang aku luar. Tengok sana. Nampak dia. Langsung. Ya. Nampak. Masuk. Tak ni. Pegang. Satu masuk. Dua masuk. Aku ni dulu. Satu masuk. 2 masuk. 2. Okay. Ai. Apa? So, bola ni masuk. Itu point dia nak mana. Bebas. Tiga masuk, tak esok cikgu. Betul. Aduh. So, fall. Kau 3, Aku 4. mantap. 4. Ya. 4. Lawan siapa menang? Wei, ai. Bola ni tak boleh masuk. Kalau masuk aku kalah. Hitam ah. Boleh hitam lah. Aduh, baik tak masuk. Kalah. Tak masuk. Betul lah. Ya. Masuk. Cepat. Tak boleh lah. Masuk. Aduh. Alhamdulillah. Masuk tok dah 5. Berapa? 4-5 kan? 4-5. Hey. Aku menang. Serasa siap sedia bangkit Allah. Tak masuk. Woi, tak masuk weh. Masuk. Aduh. Alhamdulillah. Namanya Asrul menang. Aku menang guys. So 15. Putra. 15 pumping. Sekarang sabar. Bawah lah. Atas. Okey, boleh lah. Sabar. Asyik masuk. Oi. Ush. Okey. 1, 2, 3. Kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah. Gigi Azal. Okay. Lawan So, mati lah. tak ya. So, Kita main
3 game lah. Ke nak ikut ah? 3 game lah. Aku nak rematch lagi. Okay. So aku jom. Game yang kedua. Ni yang kedua. Kita dulu. Kita pecah bola. Okay. Oi. Right. Cepat kau. Akan masuk. 1-0. Aduh, Ball. Ai. 2-0. Dah berapa lah? saya tak tahu. Oh! Oh. Aduh. 1. Uish. Eh. 2. Jom lah. Weh. Mana lah? Ni. Masuk. Eh, tu benar. Ya. Masuk dia tadi. Wow. Wow. Okay, contoh kalau aku habiskan bola semua kan, tapi aku punya kurang daripada kau, kira aku kalah. Ha. Ball. Oh, jauh. Ball. Pol. Sorry ya kalau kita selekeh sikit. Pol. Aku buat habis shoot. Penat gila. Pening. So nanti kami akan buat part 2 untuk bagi ramai lagi. Okay, Oh best. good. Ball. Gol. 5. Oi, semua biru. Semua biru guys. Balik muka. Ball. Hai. Kau beri 5 kan? Ah, ya. Ha, dia nak kena lagi. Ball. Ya, jangan lagi ke? Kali ni kita samping kau. Oh. Samping. Tẻo nào. Yeah. Boleh. Lain macam. Ball. Dia kena buat. Siap. Yeay. Masuk. Ball. Boleh. Boleh. Akhirnya. Asal. Mana? Boleh. Oh. Boleh. Aku kalah. Hai, tak kena. Aku nak. Ha? Kau ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ha. Dia tutup samping. Awak? Rupanya Abdul gagal pulang. Okay, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, dah. Okay. So, round ketiga. Okay, so kedudukan sekarang 2-0. Okay, so jom.
Repeat. Repeat lah. Aku tak wati lah. Lawan siapa pula? Oh, aku lah. Aku. Tak ada isi gambar lah. Bro, kena semangat lah. Ni. Macam panjang Apa? Bayang 5 ram. Satu. One. Dua. Paul. Tadi dah satu pun. Jadi dah satu. Tiga. Paul. Paul. Oh, Apa? Ini. Sambil. Paul lagi aku. Sampai sampai. Ya Allah, tak habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Paul. Kita semua. Boleh. Betul. Boleh. Hari ni betul-betul aku dapat 2 ni. Boleh. Dah kalah aku nak ni. Boleh. Kenapa ni? Aku tu mati ulang kau. Aku tu mati ulang kau. Ada. Guys. Aku buat swing. Boleh. Ni. Dah. Aku kalah. Betul, tapi 10. 10 kali. Go. 2 je. Bapak nak sial. 10. Go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay guys, 10 point. Lawan. So sorry video macam kalau bosan. Kita tengah tak ada mood nak buat content sebab baru habis buat filem kan. Jadi macam penat. So untuk peraturan baru, siapa yang dapat masukkan bola hitam yang terakhir tu dikira menang macam peraturan yang first tadi. Lawan dengan So jom, aku akan lawan dengan Imran. Aku akan tapau dia. So let's get started. Okay, jalan. Oh, boleh juga lah. oh. Gerak. Tapau dia. Boleh tapau. Baik rasa. Satu. Aku masuk. Jalan ni. Okay, jalan. Pon, gerak mana? Letak je mana bola hijau. Aku dah. Pon. Kau satu lah. Satu. Baik, ngomong. Pon. Pal now. Get now. Berdua. Dua. Adik. Tepi lah. Ya Allah, apa gerak ni? Aduh. Main lah. Mana boleh? Masuk dua. Masuk dua. Aku tarik straight je. Oh, masuk. Ambil ya. Ambil lah. Takut. Right. Ada. Easy
orang kondik. Mungkin video ni panjang sikit. Sikit je lah. Fal. Adik Angrang. Jalan. Mana letak jam mana? Letak jam mana? Letak sini. Patut dah. So, Tiga. aku rasa itu saja konten kita hari ni. Sebab dah macam bosan So Kenapa kita orang bosan? nak main kita orang je. Kita nak main kita orang sendiri. So sampai jumpa ke next konten. Pergi kedai Bang Titin. Bye bye daripada channel Titin. Su.